Orang beriman saja yang boleh duduk kat mana pun dia akan cari masjid. Dalam hidup dia, tempat yang paling utama di atas muka bumi ni masjid lah. Bahkan lebih utama daripada rumah kita. Sebab masjid ni tempat yang dinisbahkan masjid itu sebagai rumah, yang rumah itu dinisbahkan kepada nama Allah. Rumah Allah. Siapa dinisbahkan kepada nama Allah? Sebab nak menunjukkan kemuliaan tempat tersebut. Jadi masjid ni tempat yang sangat mulia. Sebab itu orang yang boleh mengimarahkan masjid ini hanyalah terdiri daripada kalangan orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, beriman kepada pembalasan Allah Subhanahu wa taala, ganjaran yang Allah akan kurniakan kepada orang yang mengimarahkan masjid. Jadi alhamdulillah, saya ucapkan tahniah pada petang ni kawan-kawan kita buat majlis buka puasa petang ni di sini. Dan kita tunaikan solat di sini insya-Allah sebagai satu gerakan untuk kita menghidupkan semula masjid ini supaya ia menjadi makmur. Setiap waktu penuh. Dan masjid ini nak penuh tak susah sebab dia tak perlu ramai. Kan? Masjid lain kadang-kadang masjid besar tu mai 450 orang pun nampak lapang, nampak tak penuh kan. Masjid ni mai 450 orang okey dah. Nampak penuh dah, nampak ramai dah kan. Jadi alhamdulillah tak susah nak penuh kan. Cumanya kita ajak kawan-kawan mai solat. Kalau lah jiran-jiran kita ni bukan Islam, kita Islamkan mereka. Alhamdulillah. Supaya mereka akan jadi orang yang mengimarahkan masjid ini. Nak minta bantuan, minta pengarah Al-Islam dari sini. Boleh minta bantuan. Boleh buat apa macam LHDM buat rakan strategik dengan Masjid Bukhari kan. Ni bukan kanzi buat anak angkat kan. Boleh juga untuk diangkat anak angkat ni. Mana masjid angkat, diangkat untuk diimarahkan tiba-tiba daripada yang malah tinggal seorang atau imam seorang, tiba-tiba boleh meriah. Itu jasa itu akan dikenang atau pahala itu akan berpanjangan sampai bila-bila, InsyaAllah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, so petang ni terlanjur sebut tentang masjid ni. Saya nak sebut kategori masjid di Pulau Pinang untuk kita faham. Baru ni timbul isu di Selangor, surau, hatta surau Jumaat tak boleh buat tahiyatul masjid, tak boleh niat i'tikaf. Tahu kan isu di Selangor kan? Apa isu di Pulau Pinang? Boleh tak boleh? Dia masjid ni, dia ada beberapa kategori. Yang pertama, masjid jami'. Masjid jami' ni makna apa? Masjid yang didirikan solat Jumaat. Maksud masjid tu apa? Maksud masjid tu sendiri, masjid tempat didirikan solat 5 waktu. Tempat yang diwakafkan untuk selama-lamanya jadi masjid. Dia tak berubah jadi lain. Kalau masjid tiba-tiba berubah jadi pasar raya, tu bukan masjid. Masjid mesti wakaf. Jadi masjid yang diwakafkan untuk ditunaikan salat fardu 5 waktu, itu sekurang-kurangnya. Bila sebut jami', jami' ni makna apa? Dia menghimpunkan orang untuk solat Jumaat. Itu dia panggil masjid jami'. Adapun solat yang ditunaikan di masjid, solat 5 waktu saja, tapi Jumaat tak ada, dia panggil masjid ghairu jami'. Masjid ghairu jami'. Baik, itu masjid. Surau macam mana? Tempat kita bukan ada masjid saja, ada surau juga. So surau macam mana? Dan memang ada masjid-masjid ghair jami' selain pada Masjid Pintar Tali ini, Masjid Bukit Bendera. Masjid Bukit Bendera, masjid ghair jami'. Sejak ditumbuhkan tahun 1960 64.
Betul tak? Rasa-rasa. Rasa-rasa. Saya pun nak rasa juga. Lebih kurang tu kot, 66 ke? Lebih kurang 60-an lah, saya pun tak ingat. 60-an. 60-an Ya. Sejak diasaskan tahun 60-an, memang bangunannya masjid. Kita tengok masjid, duduk atas bukit, kemuncak bukit bendera pula. Mercu. Rupa-rupanya saya baru tahu bahawa dia masjid Ghairul Jami'. Oh. Masjid yang tidak ada Jumaat. Lalu Alhamdulillah baru-baru ni Masjid Bukit Bendera dia hantar permohonan kepada fatwa dari Majlis Agama. Dari Majlis Agama dihantar kepada fatwa untuk melihat kebarangkalian untuk didirikan solat Jumaat. Maka fatwa bincang dan Alhamdulillah kita bersetuju. Dan kertas itu akan diangkat ke Majlis Agama untuk mendapat kelulusan. Once bila Majlis Agama lulus, maka akan diisytiharkan Masjid Bukit Bendera itu sebagai masjid jami' yang di situ ada solat Jumaat, insya-Allah. InsyaAllah, amin. Dekat dah. Lepas ni Bukit Bendera tak turun main Jumaat. Ya. Di Bukit Bendera turun dua dah tu main Jumaat, insya-Allah. Jadi itu masjid. Bagaimana dengan surau? Tempat kita banyak surau juga. Walaupun di Pulau Pinang ni, di pulau ni saya tengok banyak masjid dan surau kan. Sebab masjid kecil-kecil. Masjid sana, masjid dekat-dekat tapi kecil-kecil di sini lah. Kalau ada sebelah seberang tu, masjid dah besar. Tapi surau banyak. Surau pula kecil. Jadi surau kita apakah dia kategori masjid ataupun tidak? Setakat ini surau adalah surau. Surau adalah surau. Maka kita bincang di fatwa, kita buat RTD, round table discussion, untuk melihat sejauh mana surau di Pulau Pinang ini boleh dikategorikan sebagai masjid ataupun tidak. Sebab saya sebut tadi, maksud masjid itu apa? Masjid adalah tempat yang diwakafkan untuk didirikan solat 5 waktu. 5 waktu without fail. Maka dia dikira masjid dalam istilah fiqh. Tapi tempat kita ada surau. Surau ni masuk kategori mana? Sebab surau ni bahasa Melayu. Dia bukan bahasa Arab. Jangan kita pergi Mekah pergi tanya aina surau. Jadi mana surau dia terpinga-pinga. Surau apa dia? Dia tak tahu. Perkataan surau tu tak ada dalam kamu bahasa Arab, tak ada. Jangan dia pergi tanya apa tu. Kalau kita dah biasa surau, pergi tanya apa nak? Surau. Weh, surau. Dia duduk lipok, dia tengok kita apa dia ni? Dia cakap bahasa apa? Dia tak tahu. Dia kena habaq masjid atau musalla. Ni tu kataan tu. Masjid atau musalla. Kalau musalla ni maknanya, musalla ni dia bukan masjid. Musalla ni macam surau juga. Di Sumakit kita panggil musalla. Kadang di mana-mana ni buat tempat sembahyang dia panggil musalla. So di Arab ni dia panggil dua aja, masjid dengan musalla. Baik, surau kita ni masuk kategori mana? Kategori masjid ke musalla? Kategori masjid ke musalla? Sebab di sini dia akan menentukan bahawa boleh tahiyatul masjid ataupun tidak. Boleh niat i'tikaf ataupun tidak. Isu niat i'tikaf bila mana berlaku? Bila main bulan Ramadan. Bila Ramadan akan timbul isu i'tikaf sebab kita tahu antara sunnah Nabi SAW dalam bulan Ramadan adalah i'tikaf. Dan Nabi tak pernah tinggal i'tikaf sepanjang hidup Nabi melalui fasa-fasa Ramadan. Nabi sempat dengan bulan Ramadan berapa kali? Berapa kali? Ni rancangan tanyalah jemaah. Bukan tanyalah ustaz dah, tanyalah jemaah. Berapa kali Ramadan Nabi? Kita tengoklah Ramadan ayat surah Al-Baqarah ayat 183 diturunkan pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijrah. So Ramadan diwajibkan, difardukan tahun 2 Hijrah. Nabi wafat tahun
Tahun isi 40. Nabi wafat dalam tahun garis 11 Hijrah. 11 Hijrah. Pada kita buat quiz lah. Itu bagi hadiah mah. Kan hadiah jemput sepijak dah pegang jemput. Pakai maupun. 2 Hijrah Nabi wafat 11 Hijrah. Makna 9 kali. 9 kali Nabi sempat berada dalam bulan Ramadan. Dalam 9 kali Ramadan itu 8 kali Ramadan Nabi tak pernah tinggal i'tikaf pada 10 terakhir Ramadan. I'tikaf ni mana duduk masjid? Masuk malam 21, keluar malam raya. Tu cerita siang malam duduk masjid. Tu. Tahun yang terakhir sebelum Nabi wafat, Nabi duduk 20 hari, 20 malam. Subhanallah. Sepanjang Ramadan. Sebab tu Al-Imam Malik menyatakan, aku hairan dengan umat Islam yang mengaku mengikut sunnah Nabi di bulan Ramadan, tetapi mereka tidak beriktikaf sebagaimana iktikafnya Nabi SAW. Itu kelemahan kita. 10 yang terakhir kita tak iktikaf. Buat macam mana Ustaz? Kita kerja, cari nafkah tu wajib. Tak apa, orang kerja kita excuse dia iktikaf malam, siang dia kerja. Ada tak orang pencing? Pencing. Saya pencing. Ada pencing. Pencing dah ada? Tak ada. Boleh dah iktikaf? Saya bukan tak nak iktikaf, tapi nak ambil cucu kat sekolah. Saya bukan dah pencing, saya tak boleh duduk. Saya tak boleh duduk seorang-seorang. Saya malam-malam bini nak kena buang minyak angin. Jadi akhirnya iktikaf tu tak berlaku. Kan? Bila kita nak iktikaf? Sedangkan iktikaf itu satu keperluan di bulan Ramadan. Sebab kalau kita iktikaf 10 terakhir, confirm dapat i'tiqadah. Tidak. Confirm dapat i'tiqadah. Sebab i'tiqadah ni bukan yang kita tengok tanda. Orang kita tu boleh 10 i'tiqadah ni, saya Ustaz 10 tahun dah bangun tengah malam bulan Ramadan ni 10 terakhir, tapi tak pernah jumpa i'tiqadah. Kita kata mana hang tahu? Yalah, pergi 2 pagi, 3 pagi, 2 pagi, bukalah tingkap tengok. Tak ada lah pokok sujud pun. Tak berjumpa takat ni. Dengar orang cerita macam-macam. Seronok lah, mereka dapat i'tiqadah. Saya bela tak dapat. Siapa kata i'tiqadah mesti tengok pokok sujud? Ada dalil tak? Adakah Nabi hamak lagu tu? Tak ada. Kita dengar daripada kecil-kecil lagu tu. Dah kecil. Hak kecil-kecil kita dengar tu orang cerita. Itu pengalaman masing-masing. Pengalaman dulu-dulu, orang dulu dia kata saya malam 27 saya mangkit lah. Mangkit nak ambil utuk ni, nak sembahyang tahajud. Keluar dulu kan belayar dekat luar. Bos sebaik tolak ni, sebaik tolak. Bila dekat luar, sidai lah tolak dekat apa? Dekat tepi kat belayar kat luar. Ambil telaga pergi kan. Cedok air, ambil ukur semua. Lepas tu tengok mana tu lagu, tak mana ada. Gelap. Biar tinggal. Biar bayar. Pagi esok tengok, tak punya. Timbullah teori menyatakan pokok sujud. Tu. Tu cerita dia. Tapi dia nampak sujud, dia tak nampak pun. Tapi macam mana boleh tolak aku tak terkonyong kalau dia tak sujud? Semalam aku tak tu, aku sangkut, aku tak perasan. Mana sangkut tak terkonyong lah. Dia sujud kan? Subhanallah. Boleh jadi tak? Boleh. Boleh. Orang nak tunjukkan boleh. Macam ada seorang guru yang saya kenal, yang saya pernah mengaji kat dia. Tok guru ni dia mati dalam sujud dia. Ketika sembahyang Zuhur, dia mati dalam sujud. Waktu tu bini dia tanya, belum masuk Zuhur ni, dia duduk tikam bayang lah. Dia kata, abang, tak masuk betul lagi? Tak apa. Saya sembahyang sunat. Sembahyang sunat ni, tengah hari ni kita tak boleh sembahyang sunat waktu bila? Tengah hari. Ada waktu kita boleh sembahyang sunat. Waktu lain boleh? Waktu tengah hari tu bila? Waktu tengah rembang. Tengah apa? Matahari terpacak. Tengok matahari terpacak ni berapa minit? Berapa minit matahari terpacak di tengah-tengah? Ni falak kaji benda ni.
Di Jabatan Mufti ada satu bahagian nama dia bahagian falak. Mufti ni, Jabatan Mufti dia ada dua cabang yang besar. Satu cabang fatwa, bincang bab fatwa, satu cabang falak. Falak ni terkenal waktu bila? Waktu nak puasa, waktu nak bayar. Baru ni pun saya pergi tengok cerap hilal di Bali Pulau, di Pantai Aceh, di pusat falak Syekh Tahir. Ada siapa-siapa yang pernah pergi dah? Tak pernah pergi? Aceh yang Penang tak pergi. Saya pernah pergi ke Kelantan. Kelantan nak buat apa? Saya kata Pantai Aceh. Di Kelantan. Masa saya duduk Kelantan lah saya pergi. Sama masa duduk Di Kelantan. Kelantan? Ya, di Tak Kelantan. mau di Kelantan. Itu saya boleh cerita, saya pergi ke Teluk Kemang. Saya nak, ni Pantai Aceh, tempat kita ni, tempat kita. Tak. Kena pergi. Sesat sikit dan bukit sikit. Di situ kita tengok 16 baru ni, kita tengok baru ni tuan-tuan, 2 hari Jumaat lepas 29 Syaban bersamaan dengan 28 Februari. Ya. Cerah kan, petang-petang hujan, hari tu cerah. Kita kata pasang lah, boleh nampak apa nak pula. Tapi kalau ikut hisab, ikut kira tak nampak. Tapi cuaca petang tu luar biasa. Biasa ada hujan, petang tu cerah. Kita bubuh kata, mula kita buat perasmian dulu, TKM rasmi galeri digital di Pusat Falak Syekh Tahir. Disiarkan secara langsung oleh Japan dan juga oleh berita RTM online. Lepas tu petang kita pun teropong. Memang waktu cerah, masa terbenam pun cerah lagi. Teropong lah kot mana tak nampak. Bila tak nampak, sebab itulah seluruh Malaysia tak nampak. Kalau nampak, memang istilah puasa hari Sabtu. Tapi tak nampak. Kalau kita ingat dulu pernah berlaku sekali, falak kata tak nampak. Tiba-tiba nampak. Tahun 2022. Masa raya mengejut. Ya. Tahun 2022. Tahun 2 tahun lepas masa raya mengejut. Falak kata tak nampak. Kebanyakan nampak tipis, tak nampak. Pipi topong nampak. Terkejut habis satu Malaysia. Lepas tu keluar lagu Alamak Raya lagi tu. Tengah malam. Saya terkejut punya pasal. Kan? Sebab tu kita pergi tengok juga. Mana nak tahu tiba-tiba nampak. Tapi bila teropong tak nampak. Tak nampak. Lepas tu istihad. Puasa, rehat lah. 1 Ramadan, rehat. Mari dulu. 29 Syaban, 29 Ramadan. Bersamaan dengan 30 Mac. Kita akan tengok sekali lagi anak bulan Syawal. Ni saya nak ajak lah. Kalau siapa nak pergi, jom. Saya akan pergi insyaAllah. Tapi teropong. Dan dijangka anak bulan kelihatan 29 Ramadan. Pasal apa? Umur hilal waktu tu dah 20 jam. Abang ni 11 jam ni dah 20 jam. Maknanya dijangka kelihatan dan boleh nampak. Oleh itu insya-Allah, tak pastilah, insya-Allah raya hari Isnin 31 Mac. Nampak sejak ni. Itu falak. Siapa ni falak? Yang falak. Nak cerita itu falak. Falak dia tengok tentang waktu, tentang arah kiblat ni, kiblat sini dah buat balik ke tidak? Dah buat dah. Dr. Mufti mana? Mana tu yang kapet ni? Jadi sengit ni? Kebanyakan semua sengit. Kalau Masjid Lahyui lagi teruk. Tahu Masjid Lahyui? Pada tahu sebarang sana Masjid Lahyui. Kan lari teruk. Kapet tu dia. Hanya ubah darjah lari. Dia pukul 9. Pukul 10. Dia ubah darjah. Dia kalau lari 4 darjah ke atas memang kena ubah kapet kan. Ni lari jauh ni. Ni lari jauh. Sebab kita masjid-masjid di Pulau Pinang ni agak berusia beratus tahun. Jadi maknanya bila buat balik itu banyak yang lari. Baru ni saya pergi juga jalan Hatton. Apa? Hatilin, ya. Hatilin. Ya. Saya pergi juga. Pergi tengok tu lari juga. Lari. 4 darjah kot lari. Banyak lari. Jadi itu falak. Cerita bab tu. Buat Jabatan Mufti. Dan mengikut falak tuan-tuan, waktu rembang tu
dia berlangsung selama 4 minit. So waktu itu tak ada sembahyang. Waktu rembang adalah dia berlangsung selama 4 minit sebelum zuhur, sebelum masuk waktu zuhur. So tak boleh solat waktu itu. Waktu boleh solat. Jadi secara tata guru ni solat sunat. Lepas zuhur semua, bini dia pergi tengok, mayang lama. Pergi tengok dia sujud. Lama dia sujud, pegang-pegang tak ada. Dia meninggal dalam masjid. Dia tu cerita setiap kali tu malam tu. Malam berapa dia ingat, malam 10 terakhir Ramadan. Dia pergi satu masjid. Ya orang tak ramai masjid tu. Pasal apa? Masjid tu ada kubur sebelah. Orang takut. Sebab tu orang tanya saya, ziarah kubur lepas sembahyang raya sunat atau tidak? Sunat tak? Kan kita menunggu 2 sembahyang raya kan? Betul tak? Orang tanya boleh tak? Sembahyang raya pergi kubur, sembahyang raya pergi kubur. Sampai kadang-kadang orang anggap benda tu sunat. Dah. Nabi tak suruh pun pergi kubur lepas sembahyang raya. Pergilah waktu mana pun. Bukan syarat pergi lepas sembahyang raya. Tak ada orang kata fadilat siapa pergi ziarah kubur lepas sembahyang raya fadilat sekian pahala, tak ada. Nabi tak pernah habaq benda tu. Tak ada apa. Tapi Nabi boleh tak? Nabi boleh. Tapi jangan duk anggap bahawa dia sunat khusus. Nabi masa mana pun tak apa. Tapi orang kita pasal apa dia pergi lepas sembahyang raya? Pasal apa? Pasal nak pergi waktu lain takut. Seorang-seorang. Waktu sembahyang raya ni, waktu adik-adik semua kumpul semua balik kampung, ramai-ramai kan. Itu tumpang semangat kawan. Adik-adik lain tumpang waktu pergi sembahyang raya tu. Lepas sembahyang raya lagi lambat lagi pakai keluar masing-masing lah. Anu ke sana, ni ke sini pakai tak jumpa dah. Jadi masa tu tengah kumpul tu, waktu tu pergilah. Kali ikutnya pergi waktu bilam ke apa? Bilam ke apa? Kubur. Pergi waktu malam lagi syok 12 malam. Dia baru tersambung sampai telefon ada kematian malam ni. Nak bumi malam ni juga. Kat kampung saya meninggal seorang yang saya kenal, adik-adik saya. Baru meninggal. Bumi malam. Malam baru dia rasa lain. Jadi dia pergi masjid kat kubur ni. Satu malam dia nampak cahaya dari langit terus menembusi sampai ke mihrab. Dia seorang yang nampak. Subhanallah. Waktu Lailatul Qadar. Oleh nampak dia nampak. Mana kadang-kadang hak nampak-nampak ni Allah nak tunjuk pada orang, boleh tunjuk. Tapi tak mesti yang saya sebut tadi. Tak mesti nampak tanda begitu dah. Tambah-tambah kalau macam kita ni rasa tak sesuai tengok pokok sujud. Tuan-tuan bayang pukul 3 pagi tuan-tuan bangkit nak pergi masjid, nak pergi tikar di masjid. Ambil wudu semua, keluar nak baru nak start wudu, tengok-tengok pokok sujud. Bye-bye, mari agak-agak nak patah balik kan pergi masjid. Patah balik, masuk dalam rumah, tidur, tarik selimut, subuh tak bangkit. Sok pun tak makan. Tetap tak kira lah. Jadi maknanya tak mesti kita nampak tanda. Tapi kalau kita hidup ke 10 yang terakhir Ramadan, kita akan dapat. Baik nampak, baik tak nampak, itu bukan soalnya. Sebab itu pentingnya etika. Jadi persoalan sekarang ni, surah boleh etika dah. Itu persoalannya, surah. Ini yang berlaku. Dia tengah bincang di Selangor kan ni. Oh. Ya? Selangor bincang benda tu. Tapi kita ada keputusan kita sendiri. Sebenarnya kita nak menentukan sama ada surau itu masuk kategori mana. Kategori masjid ke kategori musalla. Sebab kita kena tentukan. Sebab kalau kategori masjid, ya dia boleh buat tahiyatul masjid. Tapi kalau kategori musalla, dia tak boleh buat tahiyatul masjid. Dan dia tak boleh etika. Tak perlu. Takkan nak usolli sunnat tahiyatul surau ataupun nawaitul i'tikaf fi hadha surau, dia kena masjid juga. Masjid juga. Jadi maknanya surau itu kategori apa? Dan dia mungkin boleh pergi kategori musalla dan dia boleh pergi kategori masjid. Sebab itu kita bagi cadangan kepada surau Pulau Pinang. Siapa-siapa yang nak upgrade
surau dia menjadi masjid yang boleh i'tikaf, dan title masjid dia boleh buat permohonan, dan kita akan tengok dan kita akan nilai sama ada sesuai ataupun tidak dia surau itu kategori masjid ataupun dia tak boleh, dia mesti kategori musalla. Kalau dah kita tengok memang dia menepati ciri masjid, maka diisytiharkan dia sebagai masjid ghair jami' walaupun dia adalah surau, maka pada ketika itu boleh i'tikaf. Jadi itu tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala. Sebab biasanya orang akan bincang i'tikaf bulan Ramadan saja. Bulan lain orang tak bincang sangat. Bulan Ramadan orang akan bincang soal i'tikaf ni. Sebab Nabi tidak pernah meninggalkan ibadat i'tikaf. Jadi sesibuk mana kita pun, kita cuba ambil kesempatan. Tidak pun 10 takhir tu. Sebab tu kalau boleh, saya sembang dengan pengarah Jabatan Agama Islam, kan, kalau boleh kita minta masjid-masjid Surau Pulau Pinang ni bukan 10 takhir sajalah, start Ramadan ni memang buka 24 jam, jangan tutup. Kalau boleh lampu lilak lah, macam panggil orang main gitu kan. Tapi setengah-setengah masjid dia takut keselamatan, hire lah seorang guard ke apa kan, minta lah buat kekuatan rumah semua ada lah kan, guard jaga. Jadi 24 jam masjid tu berjalan 24 jam daripada awal Ramadan lagi. Sebab kita nak dapat momentum i'tikaf 10 takhir tu, dia kena mula daripada awal kan. Dia kena warm up dulu, baru dia sampai tahap kemuncak. Takkan habis 10 tu baru nak pergi, kita pergi pula kadang kita tak bersedia sangat, kita tak boleh nak kosong sangat. Jadi maknanya kita imarahkan ni surau masjid ni contohnya. Lawan tu linap tu nampak je ada dah. Linap ke tak dalam tu? Linap ke tak? Lampu lilak tu bagi cerah ya, tarik domai kan. Jadi insya-Allah mudah-mudahan ianya dapat diimarahkan dengan baik, bahkan ia menjadi satu syiar kepada umat Islam. Umat Islam ni kekuatan dia di mana? Di masjid surau sebenarnya. Sebab masjid dan surau ni kalau ikut zaman Nabi SAW, itulah yang Nabi mula-mula fokus dulu. Nabi berhijrah dari Mekah ke Madinah. Sebelum nak bina sebuah negara ni, nak bina negara Islam ni, Nabi bina masjid dulu. Nak tengok kekuatan kita mesti di masjid dulu. Tambah-tambah umat Islam di Pulau Pinang, kita perlu kekuatan. Sebab kita multi etnik, kita ramai yang bercampur aduk dan sebagainya. Jadi umat Islam kena ada kekuatan tersendiri, kena ada kesatuan, kena ada perpaduan, dan bermula di masjid. Nabi buat benda tu, Nabi bina masjid. Kemudian Nabi perkukuhkan persaudaraan di kalangan umat Islam. Maka itu satu keutamaan yang mesti kita ada, terutama dalam bulan Ramadan ni. Ruh itu kita nak ambil. Dua ruh yang kita nak ambil dalam bulan Ramadan, antaranya masjid itu sendiri. Macam mana kita nak imarah ke masjid, nak duduk masjid, nak selalu main masjid kan. Lah ni pula alhamdulillah bab buka puasa di masjid memang tiap-tiap malam dah ada. Jadi semakin meriah lah. Kalau zaman dulu tak ada. Zaman lah alhamdulillah. Zaman dulu yang ada morek kan. Zaman dulu tak ada buka puasa masjid tak? Tak ada kan? Bukan sekat jarang, tak ada. Syariah kecil-kecil mesti tak ada buka puasa masjid. Semua ada rumah masing-masing. Lagi morek ada. Morek Lepas terawih. Lepas terawih kenyang dah waktu tu. Lelaki ni bawa spring, buka cam. Jam malam buka cam di roti. Lepas tu bila mari alhamdulillah sekarang ni, bila baca hadis Nabi, man fattara saimah, siapa yang bagi makan orang buka puasa, pahala lebih besar kan. Dapat pahala semua orang berpuasa itu dengan tidak mengurangi pahala puasa dia sedikit pun. Maka di situ orang mula menggalakkan. Saya waktu saya duduk di Bangi kan, saya duduk kat Bangi, Bandar Baru Bangi, masjid Bangi itu kat rumah saya, setiap malam ada 1,800 orang buka puasa. 1,000 mula 1,200, naik 1,500, kemudian 1,800, penuh. Dah clear tempat orang buka puasa itu penuh sampai dia jadi satu budaya. Berjaya qiyamul lail. Bila kita buat qiyamul lail memang penuh lah, macam Jumaat. Jadi kalau budaya tu boleh dilaksanakan, kita di tempat kita ni banyak tempat dah yang macam tu alhamdulillah. Kita semarakkan lagi, terutama fokus saya di sini lah, Masjid Pintar Kali ni kan.
Itu tujuan kita berhimpun petang ni pun supaya roh itu ada, semangat itu ada. Kita buat aktiviti dan program. InsyaAllah. Itu penting, nak menarik juga, nak bagi keberkatan tu kita buat program insya-Allah. Dan jadi di situ dia akan menyemarakkan lagi kita punya tempat kita. Tuan-tuan dan rahmat Allah, kita masa tak banyak. Saya buka soalan kalau ada. Ya. Seorang bukan Islam, bolehkah belajar untuk buka puasa? Seorang bukan Islam boleh tak belajar untuk berpuasa? Belanja untuk berpuasa. Belanja. Untuk buka puasa. Ya. Tak ada masalah. Dia nak belanja kita, okey je. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Ya. Itu saya tanya. Abang dia belanja hari-hari lagi bagus. Cuma kita habaq tambah satu lagi. Kamu dapat kebaikan, kamu belanja orang. Di atas dunia kamu dapat kebaikan. Tapi di akhirat kamu tak dapat, bagaimana kamu tak masuk Islam. Kalau kamu masuk Islam, kamu akan dapat di akhirat. Sebab buat baik ni, orang bukan Islam, dia buat baik atas dunia, dia bantu orang, dia bersedekah, dia akan dapat kebaikan atas dunia. Allah akan bagi cash atas dunia ni. Allah akan bagi. Itu keadilan Allah. Tapi rugi dia kat mana? Akhirat dia tak dapat. Sebab itu saya dulu di Jalan Ipoh, bukan di Ipoh, Jalan Ipoh di Kuala Lumpur. Ada perkim situ, bangunan hijau tinggi situ. Bila petang-petang ni kita bulan Ramadan ni akan buat lagu ni lah, tazkirah sebelum buka puasa. Yang hadir ni termasuk orang bukan Islam, maka buka puasa sekali, maka puasa sekali. Ada seorang singa nama dia John, dia Chinese, John. Dia siap tanya soalan lagi, bersemangat. Saya kata, nama apa? John, Islam ada? Tak, Kristian. Puasa? Saya puasa. Saya seorang berpuasa. Saya kata, bagus kamu berpuasa. Kamu akan mendapat kesihatan yang baik. Ini dibuktikan dalam konteks perubatan. Memang puasa ni baik untuk kesihatan. Tetapi satu je kamu tak dapat pahala lagi mana kamu tak beriman pada Allah. Lepas 3 bulan masuk Islam. Alhamdulillah. Dia boleh fikir apa kan? Mana dia dapat kebaikan kesihatan. Macam tadi, dia dapat kebaikan. Dari sudut bagi orang makan, dia dapat bukan pahala lah, dia dapat kebaikan dari sudut hidup dia dimudahkan oleh Allah SWT dunia ni apa semua. Tapi pahala tak ada lah. Nak bagi cantik sampai akhirat, masuk Islam. Itu dakwah kita lah. Sebab biasanya kalau orang bukan Islam dia bagi makan orang puasa ni, dia dah dekat dengan kita lah biasanya. Betul tak? Ya. Kalau tidak, dia tak bagi. Dia dah kawan kita, dah rapid dah rapat dah. Peluang tu kita ajaklah kepada Islam. Okey. Boleh menerima lah. Boleh. Tak ada masalah. InsyaAllah. Lain soalan? Ada? Ada? Silakan. Ada tak? Ada? Tak ada? Baca kata kan? Ada soalan? Pandangan Ustaz, pandangan. Pandangan, silakan. Pandangan. Bukan, saya tengok Ustaz kan, ni komen pada pihak majlis lah, dia agama kan, ataupun jabatan lah. Sebab saya antara mantan jabatan agama yang pernah khidmat di jabatan agama 14 tahun. Gitu. Mungkin kriteria dulu zaman saya dan zaman sekarang ni beda. Cuma Ustaz, kita tengok kadang-kadang pihak majlis dia lebih mengutamakan masjid. Dia mengutamakan masjid. Kalau nak repair pun masjid, bajet pun masjid, imarah pun masjid. Kalau nak bawa pembesar negeri pun ke masjid. Surau ni dia nampak macam ada kelas kedua. Surau ni macam kelas kedua. Tak begitu dia ambil berat sangat. Maka orang yang jaga surau ni kadang-kadang pun pening kepala Ustaz. Bukan mudah kalau macam bulan Ramadan atau bulan-bulan biasa. Kita nak imarah kan? Kita nak imarahkan surau, kita nak imarahkan madrasah. Tapi pihak majlis ni dia kena backup lah. Makna kata backup dari segi mana? Setahun sekali bagilah 10-20 ribu ke. Dia bagilah seorang siap ke, seorang hilal ke. Bayarlah. Duit zakat banyak. Kita pula ni orang Penang kan. Tak boleh pula nak bayar zakat di luar. Dah keluar fatwa dah kita kena bayar zakat di negeri kita. Tak apalah kita katakan Penang saja. Mata juga. Fatwa lama sama. Tak apa Ustaz, kita tak masalah. Okey, saya jawab. Panjang sangat ni nak berpuasa tak ada. Dia begini.
sistem pentadbiran majlis agama memang ke masjid. Dan surau pula bawah masjid. Itu pentadbiran dia. Maknanya, sebab itu masjid ni kita akan tanya, bawah masjid hang ada apa surau? Nampak? Itu maksud pentadbiran. Kalau semua nak buat, maknanya baik semua angkat masjid semua. Maka dengan sebab itu majlis agama masjid di bawah dia. Surau pula dia akan bernaung di bawah masjid. Kadang-kadang masjid di situ tak berfungsi. Itu masalahnya. Maka dengan sebab itu surau-surau yang di bawah masjid qaryah itu sepatutnya berbincang, bermusyawarah untuk masjid ni pula bantu surau. Barulah nampak flow tu cantik kan. Maknanya ayah bagi ke anak, anak bagi ke cucu. Ni ayah ke anak pun nak bagi, ke cucu nak bagi. Anak apa kerja apa? Soalah begitu. Maka dengan sebab itu dia seorang pentadbiran sebenarnya. Bila pentadbiran lebih telus, lebih cantik, begitu. Majlis, dia pergi ke masjid. Dan masjid pula ada surau-surau bawah dia. Sebab tu kadang-kadang satu masjid ada 3 surau. Kadang ada 2 surau. Di Bandar Baru Bangi, yang tu saya sebut masjid tu, ada 46 surau bawah dia. Termasuk surau Jumaat. Jenuh. Lepas tu barulah dibuat satu masjid lagi, baru tinggal 2 surau 20 lebih. Daripada 40 lebih tu. Dan surau-surau ini bawah masjid. Maka itu pentadbiran dibincang. Ini masalah pentadbiran saja sebenarnya. Bak nak cari duit, insya-Allah orang Islam bulan Ramadan ni kita buka tabung, insya-Allah. Kita buat program, kita bagi tahu, insya-Allah waktu itu orang akan bagilah, kan? Dan orang suka teman-teman bulan Ramadan ni. Bulan yang orang sedekah banyak sekali mencontohi sunnah Rasulullah SAW. Maka bila mana apatah lagi kalau surau tu nampak aktif, bukan dekat masjid, surau tu nampak aktif. Tapi kalau surau tak aktif, dia kadang-kadang kita takut nak buka satu masjid tu. Nak buat kuliah pun takut. Pasal apa? Tak ada duit dah. Kami nak buat program macam duit tak ada. Saya kata buat dulu. Lepas tu buka tabung. Ada lah. Jangan risau. Masjid kampung betul, kampung Hulu ni. Jumaat kutipan Jumaat 200-300 ringgit kan? Dia berani dia buat juga. Alhamdulillah. Lepas dia buat program, daripada 200-300 ringgit jadi 1,000 hingga ke 2,000. Tabung Jumaat dia. Nampak tak? Sebab kadang-kadang dia takut. Dia kena beranikan diri. Dia buat dulu. Allah akan mempermudahkan insya-Allah. Asalkan niat dia baik, dia ikhlaskan diri kepada Allah Ta'ala, maka akan dipermudahkan. Jadi tuan-tuan, masa tak mengizinkan, nampak musuh dia berdiri tu, nak siap bagi warning kan. Sebab kita nak buka puasa sebentar lagi. Sekadar itu, sikit pembincangan kita pada petang ini. Moga-moga insya-Allah sikit sebanyak kita bincang diberkati dan dirahmati oleh Allah Ta'ala. Dan kita doakan moga-moga masjid kita tadi ini kembali meriah, dimakmurkan, kan? Dan sampai ke tahap insya-Allah satu hari akan datang juga boleh laksanakan solat Jumaat insya-Allah. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.